Okey, Assalamualaikum guys, saya Edi. Belakang saya ni Atiba. Okey, Brodua Atiba. Okey, pemilik dia datang daripada KL juga, daripada Selangor. So kereta ni sebenarnya baru ada sebulan. Jadi saya cakap sebulan ni baru sangat ni. Jadi saya pun tengok mileage kereta ni. Ni kan sebelah tengok dekat sini. Mileage dia baru 1,500 lebih. Jadi saya tanya dengan owner, Abang Muazir, dia cakap bawa tak sedap, lembut, memang bergoyang-goyang. So Abang Muazir cakap dia pun tak boleh nak bawa. So dia terus rojo saya datang sini, kita settlekan masalah itu. First, kita masuk dekat tester mesin dulu. Berapa bacaan depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan? Cuma belakang kiri je 28, lain semua 30 lebih. So dekat situ menunjukkan absorber dia lembut. So bila kita buka live absorber tu, kita tekan sambil berdiri je. Juga boleh tengok komen saya dengan muka yang belagak angkuh, boleh tekan absorber sambil berdiri je. Jadi kita adakan restart, juga boleh nampak absorber dah sampai. Saya nak panggil komen saya tadi yang angkuh, jadi saya suruh dia tekan berdiri. Baru dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Memang tak boleh tekan, okey? So jangan risau. Bila kita dah keraskan tu, comfort gas takkan hilang. Kita masuk baik dekat tester mesin untuk kita dapatkan readingnya. So you guys boleh tengok kesemuanya 20 ke bawah bacaan dia. So dekat situ lah saya boleh buktikan kestabilan kita ni. Dan saya pun dah dengan Abang Muazir. Abang Muazir memang alhamdulillah berpuas hati. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Atiba, kalau ada masalah berbual, jangan risau, masuk di link bio saya ataupun bawah ni Roger saya nombor tertera dekat paparan skrin. Okey. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Oh,